Yang Speaker, saya juga kesal terhadap setengah pihak ahli parlimen yang bahas hari ini yang masih nak buat fitnah bahawa aset tabung haji telah dipindah kepada golongan bukan Islam. Ini satu fitnah terang-terang. Kerana kita tahu dalam ASEAN telah dikatakan dengan terang bahawa nilai pasaran yang dipindah aset 9.7 bilion telah dipindah pada satu harga yang lebih tinggi 19.9 bilion kepada satu SPV, urus harta jamaah yang 100% dimiliki oleh kerajaan Malaysia. Jadi tidak ada apa-apa harta ataupun aset yang dipindah kepada umat bukan Islam. Jadi saya harap ini boleh diperbetulkan. Dan jangan kita lupa, nilai pindahan ini 10 bilion lebih daripada nilai pasaran. Ini bermakna ini satu bailout. Ini satu bailout oleh kerajaan Malaysia di mana semua teks pembayar-pembayar cukai, tak kira Melayu, Cina, India, semua kena tanggung kerugian tabung haji.